Kenapa? Dia kata kenapa tak duduk sekali? Jom kita semua duduk sekali. Okey. Pergi mana-mana macam ni je. Tak yang Kau sini. Biar kosong. Kau sini. Masa-masa tu tanya mana ni kan. Sini. Puas hati. Kau tepatlah. Tepatlah. Siap. Aram, Okey. Eddie, mana Ariel. Okey, jom pergi show. Jom. Macam ni lah. Macam ni. Boleh Puas hati. Boleh puas saya dah okey Tak payahlah ulang-ulang ayat template kau tu. Tapi berat jugalah Izzat ni. Kita berat juga. Sorry. Okey, lawan fikir. Lawan Okey. fikir dengan Arif. Fikir lah. Sorry. Aku malas nak online. Dia nak Araf pula. Araf ambil je telefon aku dah. Bawa balik. Daniel, mana kau? Tahu kan aku. Tak boleh invite tu. Dia block. Dia tulis cannot invite. Dia ada personal ni. Kalau kita Piko pula. Piko. Kita fikir. Okey. Aku lupa tu. Kita dapat lah. Selamat hari raya. Wow. Thanks guys. Nelly. Ada ketupat, ada lemang. Kepuk-kepuk rambut. Macam-macam jenis kuih muih raya. Selamat Daniel, macam mana nak invite kau ni? raya. Tam. Tak boleh invite. Sebulan berpuasa. Dah Daniel tak nak. Sebab tak boleh invite dia. Kau fikirlah sendiri. Teruja apabila takbir bergema. Semoga bergembira di hari yang mulia kepada semuanya. Macam tak pernah fikir. Sepuluh jariku mohon kemaafan kerana jika ada Spotify tu yang saya pasang tu. Sekejap saya tukar lagu. Saya tukar lagu sekejap Usah kau berpulang tepuk amai-amai belalang dua buku di atas ni. Pastikan kita termangu di bawah pohon itu ketika hujan menutupi danau yang terbesar dan tak pernah dibilang Macam mana ada suara lain? Eli. Oi, dia jawab Spotify ni jawab. Alexa, switch off. Oh, Alexa. Bukan Alexa, shut up. Alexa, keep quiet. Sorry, my name is Kamaru. Kamaru. Ya Allah, aku sini urus hotel. Aku kira lapas. Lepaskanlah. Saya kat mana? Baca komen. Saya tengah baca komen kan? Hi. Hello April.
Hari nak notice boleh. Saya tak bawa hari ni notice tu. Ada tu. Sekali sini sekali. Hai. Tak apalah sekarang aku pegang untuk kau. Ni pakai ni. Dah okey dah. Okey dah. Sekarang buat kelakar sis. Kelakar yang ni lah, tak nak kelakar tu. Tak nak kelakar ni? Tak nak kelakar tu. Aku dah Atkinson. Buat kelakar lain. Aku tak tahu kelakar. Kau kan selalu macam hiburkan aku. Dah kan dah? Dah. Cepat kan? Kita semua datang sini. Okay. So how are you guys? Kelakar lah. Sebab tu pun kelakar. Ini nombor. Weh, bila weh kita punya performance ni? You want drink ice strawberry? Ice strawberry, what's that? Strawberry. Ada ke? Ada. It's okay. Can I have like a fish Jangan curry? weh. Wow! Wow! Galaxy! Galaxy Ampang. Kau pernah pergi? Pernah ada lah itu aku pergi buat kuku. Scary tu. Aku rambut tu. Ha? Kau tahu tak kalau kau pergi seorang-seorang sumpah scary. Dia macam tu kan dah tak ada apa-apa. Bukan, I mean like masa aku masuk tu semua orang macam tarik macam dah ada dia dah. Aku cakap aku gimana ni? Aku cakap nak tengok lu. Macam tak suka. Tak. Tapi kau pergi bawah ada. Tak. Bawah dia kan ada macam tengah-tengah yang besar tu. Aha. Dulu dia orang buat main ATV tau. Dalam mall. Dalam mall. ATV macam ATV yang kecil tu, yang motor 4 tayar. Yang kecil, ada kereta juga kadang-kadang. Lepas tu kat situ pernah buat tempat karaoke juga. Sambil orang nyanyi, sambil orang bawa kereta. So dia pusing-pusing dalam tu, orang nyanyi. Open karaoke. Ampang is future guys. Ampang lives in the future. Korea tu banyak terinspirasi daripada Ampang kan? Betul. Sama. Dari segi landscape lah. Tok, dekat Korea ada CU kan? Kat Ampang ada CU. Ada agak ada nanti. Dia buka kat Ampang dulu sebenarnya. Dia buka Ampang. Sebab tu CU dalam ejaan Ampang ada CU kan? Betul tak? Bila masa Ampang ada CU kan? Yelah see you in Ampang. Wow. Ini joke Nami ni. Ada kejap. Wait. Sekejap, nak bagi apa? Nak bagi notis kan? Dia minta-minta sangat lah. Bukan. Cucu. Thank you for the cucu. Adik, dulu my audition macam mana adik? Ni audition mana satu? Wow. Sebab adik dulu my audition macam mana adik boleh jadi di sini adik? Itulah masuk kata saya nak jadi artis. Lepas tu? Lepas tu orang kata sanggup tak kerja dalam kumpulan. Betul? Okey gitu. My audition naik motor? Tak, itu Araf. Saya ni dari apa? Dari Kedah mai sini. Naik motor. Mak saya suruh. Macam mana cara? Owner kat depan. Cara kerja. Saya niat tak mau main pun audition ni. Tapi mak saya main suruh saya main. Itu cara dia. Kita bukan perli-perli lah guys. Kita bergurau serda lah guys. Ya betul. Kalau korang kata kita beli, maksudnya korang tak ada kawan. Inilah betul kawan. Duduk dalam gua kan? Itu tak. Tak tahu. Apa dia kau cakap sekarang? Kau cakap kau nak cakap apa? Aku dengar kau nak sebut MU kan? Apa kau tahu? Kau tak tahu apa-apa lah sekarang. Aku tak tahu apa. Aduh, aku nak ni tisu. Nangis? Aku mau marah sikit eh. Datanglah Perak guys. Jom pergi Perak jom. Banyak sangat rotate. Jom. Gerak. Boleh. Gerak sekarang. Sekejap kita orang gerak apa ni.
Macam mana aku nak hilangkan benda ni? Ready, tolong aku. Kenapa dia jadi macam ni? Oh ni slide ke kanan. Slide kiri. Slide kanan. The event already started. Slide kanan. Okay, sorry. Maklumlah, kita ni orang tua-tua. Kena tanya anak-anak muda. Kau tu tak tinggalkan aku. Kau pergi mana? Aku sesama. Oh. Woi ni tengok ni. What's that? Oh betul dia boy group. Wow, new boy group. Ya. Kau tengok apa Sky? Sekarang tiba saya tengah scroll TikTok, nampak XO House punya show. Camp Week. Nak buat macam mana? Tak ada line. Kenapa lag? Diorang tanya kenapa lag Sky? Susah kan soalan? Wow. Wow. Aku masuk je keluar Galaxy. Kau memang bawa Kejap, rezeki aku lah. keluar balik. Okay. Kau bawa rezeki lah. Sekali try. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Tu terus. Oh, kecil Thank you. Keluar balik. Okay, jap. Kau keluar je dulu. Kau keluar terus pergi parking. Tak payahlah, tak tahu sangat. Benda ni ni. Ni bos sudah sampai. Oh, Assalamualaikum. Tolong tiger. Kenapa dia orang? Apa dia? Oh, gaji. Kan blue black. Akak cakap pakai blazer. Dekat dalam mixer ada kan?